Aku selalu terbayang, bagaimanakah agaknya rupa bumi Borneo yang selama ini sering kita banggakan. Sebuah tanah yang dikurniakan Allah dengan keindahan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Lautan yang membiru sejauh mata memandang, pulau-pulau yang menghijau, terumbu karang yang menjadi antara tercantik di dunia. Siapa yang tidak mengenali sempurna? Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Pulau Mabul, Pulau Mataking, Kapalai ataupun Sipadan? Nama-nama ini menjadi impian para penyelam dan pencinta alam dari seluruh pelosok dunia. Saban tahun, ribuan pelancong datang menyaksikan sendiri keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu memukau ini. Namun, semakin jauh kaki kami melangkah, kami sedar sempurna bukan sekadar tentang laut yang indah, bukan sekadar tentang pulau-pulau yang menjadi kebanggaan negeri Sabah. Di sebalik keindahan yang memikat pandangan, tersimpan kisah-kisah kehidupan yang tidak ramai mengetahuinya. Masih ada anak-anak yang membesar dalam serba kekurangan, terpinggir di hujung dunia tanpa sebarang bantuan strategik. Masih ada keluarga yang hidup dalam kedaifan, termasuk masyarakat Islam yang berdepan pelbagai cabaran untuk mendapatkan akses pendidikan dan bimbingan agama. Di sinilah bermulanya sebuah perjalanan generasi Al-Quran Backpackers. Sempurna The Untold Story. Selama 4 hari kami mengikuti latihan bersama tenaga pengajar daripada Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum Ummi Husin. Di sini para pelajar semua didedahkan dengan asas pembelajaran Al-Quran Braille. Berbeza dengan tahun lepas, di mana pelajar kami semua didedahkan dengan asas pembelajaran bahasa isyarat, OKU, Pekak dan juga Bisu. Belajar mengenali sistem Braille, belajar membaca, belajar menulis dan memahami bagaimana Al-Quran Kalamullah dapat dibaca oleh insan yang mempunyai masalah penglihatan. Kali pertama kita melihat helaian Al-Quran Braille, memang semuanya nampak seperti titik-titik sahaja. Dalam hati mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana cara nak baca semua ni? Tetapi apabila mula memahami setiap titik dan fungsinya, barulah kita sedar betapa besarnya nikmat penglihatan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Walaupun jadual kami penuh di 11 siang, subuh, maghrib dan isyak secara berjemaah wajib kami tunaikan bersama-sama dengan karya setempat. Surau juga jadi tempat kami melakukan aktiviti recap bagi persediaan program seterusnya, iaitu misi dakwah ke Sabah. Karya Desa Kasia nilai memang seronok sebab tempat ini penuh dengan kawasan kemudahan sukan dan rekreasi. Suraunya juga sangat-sangat aktif. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Pak Long selaku penyedia juadah kami sepanjang kami menetap di sini. Memang terbaik juadah Pak Long. Selalu kami dapat lebih daripada apa yang kami sangka. Subhanallah, terbaik. Dan bahagian yang paling mencabar sekali sebenarnya dalam pembelajaran asas Quran Braille ni adalah penulisan Al-Quran mengikut tata cara Braille yang sebenar. Itu yang paling mencabar. Tetapi subhanallah, memang pelajar-pelajar kita cepat tangkap. Dalam masa 4 hari saja mereka boleh kuasai asas penulisan Braille dengan baik. Ini pula persiapan terakhir kami sehari sebelum terbang ke Sabah bersama dengan komuniti dakwah dan terbiah
satu perkongsian menarik daripada mereka tentang bagaimana tertumbuhnya maktab tarbiyah di Pulau Bumbung dan Pulau Baik. Bukan satu kerja yang mudah, tetapi ia satu kerja yang mampu dilaksanakan secara kolektif. Dan kami juga repacking semula barang-barang sumbangan yang telah disumbangkan oleh ibu bapa, pelajar-pelajar dan juga penyumbang-penyumbang luar untuk diberikan kepada penduduk-penduduk anak-anak di Kampung Limau Limau, Pulau Baik, Pulau Bumbung, Pulau Kulapuan dan juga Pulau Mabul. Kami terbang ke Sabah dengan menaiki Malaysia Airlines. Sengaja kami pilih untuk menaiki Malaysia Airlines kerana kualiti dan servisnya sangat-sangat bagus. Kalau kita beli pakej berkumpulan, dapat sekali makan percuma dan juga bagasi. Jadi kita tak perlu risau tentang isu-isu berbangkit, terutama berkaitan dengan berat berlebihan beg. Maklumlah, kita pergi dengan rombongan yang agak besar, jadi perkara-perkara kecil sebegini nampak remeh, tetapi kalau tidak diuruskan dengan baik, memang akan jadi masalah besar dekat airport nanti. Awak tunggu sister last. Tunggu sister last, lepas baru awak. Okey, kakak boleh gerak dulu. Okey, mana awak? I hope you will have fun while waiting here. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Siapa sangka delegasi Al-Quran Backpackers ditahan di Immigration Tawau atas alasan kami tidak mempunyai dokumen perjalanan masuk secara berkumpulan yang sah. Dikabarkan juga polisi tahun lepas dan tahun ini berbeza. Ala kulli hal, tiada masalah. Kita raikan segala ujian yang berlaku. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu di Semenanjung. Nama pun Backpackers, tiada masalah. Allah musta'an. Kita ada atap. Itulah boh. Mr. Bagus lah. Komunikasi memang padu lah. Walaupun dah bagi apa nama? Sunset apa? Sunset. Walaupun kami ditahan sekitar 2 jam di Immigration Tawau, namun itu tidak langsung melemahkan semangat semua peserta-peserta modul generasi Al-Quran Backpackers tahun ini. Subhanallah. Subhanallah, hero-hero kita telah sampai dalam kegelapan mencari cahaya. Okey, tinggal kami berdua, orang yang terakhir insya-Allah. Di tengah kegelapan malam, kami bergerak daripada JT Tanjung Kapur, Jalan Bugaya untuk terus menuju ke Pulau Baik. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Alhamdulillah, kami dah sampai di pulau perkampungan di mana kita akan buat program dakwah dan mengaji di sini insya-Allah. Sekarang kita jalan kaki di pulau untuk menuju ke maktab tarbiyah di pulau ini. Pulau apa ni, Sen? Pulau Baik. Di Pulau Baik. Kampung Limau Limau, Pulau Baik. Okey. Zaim Imtiaz, Anazin. Okey, Adam. Sunyi trik dengan takhir, insya-Allah. Okay, kita dah sampai di maktab tarbiyah. Alhamdulillah, tahun lepas kita pergi maktab tarbiyah masih
Orang kata apa, baru ada tiang asas saja. Hari ni alhamdulillah dekat sumbangan orang ramai telah terbina maktab tarbiyah. Alhamdulillah. Okay, siapa yang baru sampai boleh ambil tempat terus makan. Nanti kopi tak? Ketam? Tengah belajar. Okay, kita tengok macam mana Boleh makan terus dekat daun tu. student Khalifah makan ketam. Daunnya sudah bersih tu. Hai, Cik Siapa yang Khalifah. sudah minum boleh makan. Ada cucur bawang. Ini apa tak usik pun. Dah makan tak? Dah habis dah makan? Banyak lagi tak nak ke? Saya dah makan 2 dah. Okey, ini Ustaz nak. Silakan Ustaz. Okay, kita tengok pelajar brothers. Macam mana? Reti kopek ketam? Sedap. Sudah Kasih dah biasa. First time kopi ketam. Macam mana awak buat tu? Saya belajar dengan Allahu Akbar. Nasi okey? Okey. Subhanallah. Ilham? Macam susah itu. Okay, alhamdulillah. Jamuan ringkas dan padat malam ni. Abang, macam yang sedap bang. Aish, mana ketam tak ambil pun? Dengan kaki je. Ya Allah, ya Tuhanku. Kaki. Tangan bang, kaki. Awak kena makan. Ketam ni kat Semenanjung mahal. Siwit dengan mangga, kerabu siwit. Ada Usai makan, satu taklimat ringkas telah disampaikan oleh Ustaz Hasan selaku PIC yang menguruskan perjalanan program kami sepanjang keberadaan di sini. Begitu juga dengan ibu-ibu dan juga anak-anak kampung yang sanggup menunggu kedatangan kami walaupun telah lewat malam, mata-mata untuk meraihkan kedatangan kami ke sini. Hari pertama dimulakan dengan sesi ice breaking bersama dengan adik-adik di kampung. Seronok mereka jumpa abang-abang. Sebab ada juga di antara mereka yang pernah bersama tahun lepas dalam keluarga angkat. Tahun ini mereka berjumpa lagi. Memang nampak keterujaan di mata adik-adik di sini. Abang-abang dan juga kakak-kakak tidak kurang sportingnya dengan adik-adik. Nampak seperti mana mereka telah lama mengenali adik-adik di sini. Sungguh mesra sebagaimana mesranya seorang adik dan juga kakak. Begitu juga adik dan abang. Sesi tahsin al-Fatihah dan juga qiraati kita laksanakan pada sebelah malam bersama dengan abang dan juga kakak-kakak. Suka tengok adik-adik ini teruja bila mana abang dan juga kakak-kakak mengajar mereka cara membaca dan melancarkan sebutan huruf dengan baik. Sebenarnya abang-abang dan juga kakak-kakak di sini bukanlah nak mengajarkan sesuatu yang baru, tapi mereka meneruskan kesinambungan pembelajaran adik-adik ini di maktab tarbiyah bersama dengan guru-guru mereka yang telah dilantik untuk mengajar adik-adik ini saban hari. Kami datang ke sini hanyalah untuk membantu menggencarkan lagi semangat adik-adik ini untuk terus belajar dan mengejar cita-cita ke Menara Gading, insya-Allah. وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين
Anak-anak ini juga kita bekalkan dengan alat tulis, baju baru dan juga buku qiraati bersama dengan rehal untuk keperluan pembelajaran mereka. Yang ni boleh tengok betapa gembiranya mereka dapat baju baru daripada kami semua. Ini bukan babai lambai yang terakhir, ini babai sebab nak gambar saja sebenarnya. Kita juga teruskan persinggahan ke Pulau Bum Bum, maktab tarbiyah di sana. Menaiki bot, seterusnya menaiki 4x4 dan seterusnya kembali menaiki bot. Kali ini ada dua pengalaman yang berbeza pula. Sesekali kita ambil feel Titanic sikit sementara bot nak sampai ke jeti. Dan Alhamdulillah kita dah selamat sampai ke maktab tarbiyah Pulau Bum Bum. Di sini para pelajar berkongsi asas ilmu Braille kepada adik-adik di sini. Ini adalah satu ilmu yang baru tetapi sebenarnya sangat-sangat mengujakan bila adik-adik ini cepat juga belajar dan memahami bagaimana cara nak tulis Braille dengan baik. Dan tidak lupa juga kita buka klinik Al-Fatihah berskala kecil dengan adik-adik. Bersama kita membetulkan bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan surah-surah lazim bersama dengan abang-abang dan juga kakak-kakak di sini. Proses agihan bakul makanan kepada keluarga pelajar maktab tarbiyah Pulau Bum Bum juga dilaksanakan sebelum pulang. Inilah keadaan rumah mereka, sungguh dhaif dan di sinilah tempat mereka tinggal. Okey, ini adalah laluan nak pergi ke rumah salah seorang daripada pelajar maktab tarbiyah. Salam nak. Keesokannya pula kami menuju ke Pulau Kelapuan. Jaraknya sekitar 1 jam 20 minit daripada Pulau Baik, tempat kami menginap. Di sini suasananya lain. Keluarga bajau laut di sini memang betul-betul hidup di tengah-tengah laut. Sasaran kami untuk menuju ke setiap rumah bagi membekalkan bakul makanan yang telah diperuntukkan untuk mereka tidak berjaya. Kerana majoriti daripada mereka telah menyerbu kebut kami tanpa diduga. Ada yang datang bersama dengan anak kecil, ada yang datang dengan orang tua dan pelbagai lagi keadaan agama manusia di sini. Beginilah suasananya, tidak tergambar dek kata-kata. Tak tahu bagaimana nak ucapkan. Kami semua terkaku melihatkan semua keluarga berpusu-pusu datang ke arah tiga-tiga booth kami. Kami tak mampu buat apa-apa. Apa yang ada kami bagi semuanya. Beras, barang makanan, baju dan segala-galanya.
Misi seterusnya, kami akan menyantuni pula penduduk dan anak-anak di Pulau Kulapuan. Usai persembahan kebudayaan daripada anak-anak di Pulau Kulapuan, kita menyampaikan amanah makanan kepada anak-anak di sini dan juga keluarga di sini. Tahun 2021, antara aktiviti utama penduduk di sini adalah bermain judi. Namun alhamdulillah, kesan dakwah sedikit demi sedikit, aktiviti perjudian tidak lagi nampak di pulau ini. Sebelum kami pulang, kita nikmati dulu bersama pelajar-pelajar acara mandi laut. Bagi yang boleh berenang, mereka berenang menyelam ke dasar laut. Bagi yang tidak boleh berenang, cukuplah sekadar menikmati laut dengan life jacket. Misi terakhir kami di Pulau Mabul, sekali lagi kami menyantuni perkampungan bajau laut. Siapa sangka di sebalik dua resort mewah, di belakangnya ada sebuah perkampungan bajau laut yang serba dhaif dan kekurangan. Di sini juga ada rakyat yang duduk di dalam bot. Bot itu adalah rumah mereka. Bot itu adalah penempatan mereka. Bot itu adalah segala-galanya bagi mereka. Okay, kalau kita perasan belakang ni, ni ada perkampungan bajau. Dekat belakang ni adalah resort. Resort yang berada berhadapan dengan perkampungan ni. Yang ni perkampungan bajau laut. Okay, so kita datang dengan 1, 2, 3 bot. Setiap pertemuan ada pengakhirannya. Begitulah hidup kami di sini. 6 hari bersama keluarga angkat di bumi sempurna telah menghadiahkan kami sebuah pengalaman yang tidak mungkin dapat dibeli dengan wang atau dicari di tempat lain. Setiap detik yang dilalui, setiap senyuman yang dikongsi, setiap kisah kehidupan yang kami dengar akan terus terpahat sebagai kenangan yang indah di dalam hati ini. Cerita-cerita yang mereka kongsikan membuka mata kami tentang erti kesyukuran, kesabaran dan pengorbanan. Kami pulang dengan satu kesedaran bahawa terlalu banyak nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dan terlalu banyak lagi amanah serta amal yang perlu kita laksanakan sebagai seorang Muslim dan Khalifah Allah di muka bumi ini. Selagi diberi kemampuan, kami akan terus berusaha kembali membantu dan menyempuni adik-adik di sini. Buat adik-adik dan seluruh keluarga angkat, terima kasih kerana menerima kami sebagai sebahagian daripada keluarga kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan rezeki yang luas buat kalian semua. Mengurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat serta menjemputkan kita kembali ke bawah syurga. Saya rindu nak duduk dekat pulau ni dan adik-adik semua. Ya, Adam Idris Nuhur Soleh Ibrahim. Kami pulang bukan hanya membawa gambar-gambar yang indah
tetapi juga membawa hati yang lebih hidup. Hati yang sedar bahawa ramai saudara seagama yang masih memerlukan perhatian, doa dan bantuan. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh hanya menjadi penonton kepada kesusahan orang lain. Selagi Allah memberikan kemampuan, kita harus berazam untuk kembali dan terus menyumbang menjadi jambatan kebaikan buat mereka. 2026 Gen Q Backpackers, check out.